Tahun 1987, Taman Perling, Johor. Salmah, pelajar tingkatan 3 berusia 15 tahun, dengar ketukan pintu depan rumahnya pukul 11 malam. Tapi keluarga dia masih di rumah kenduri saudara. Tiada siapa yang pulang. Salmah tutup lampu bilik, mengintai dari tingkap. Dia nampak bayangan perempuan berbaju hitam berdiri depan pintu. Perempuan itu ketuk lagi 3 kali. Kemudian suara perlahan terdengar. Salmah rasa sejuk tiba-tiba walaupun malam panas. Dia cium bau hapak pekat macam kain berbau busuk. Perempuan itu tarik tudung hitamnya perlahan-lahan. Salmah nampak kulit merah bernanah, mata kuning bercahaya dan tiada hidung. Gigi kuning tajam menyeringai. Perempuan itu pandang terus ke tingkap Salmah. Kom, buka pintu. Suara itu pecah, tersekat-sekat. Salmah terjatuh, tak boleh bergerak. Tiba-tiba bunyi cakaran kuat di pintu depan. Kayu pintu bergegar, cakaran beralih ke pintu belakang. Berulang-ulang. Salmah terketar baca Ayatul Kursi. Pagi esoknya, ayah Salmah jumpa kesan calar dalam dan berdarah di kedua-dua pintu. 5 garisan panjang setiap satu. Anda berani buka pintu kalau dengar suara kum-kum tengah malam?